Berita boom hari ini. Adrian Adam, anak kepada pelakon Amiza Aznan, mengejutkan penonton dengan persembahan istimewa pada konsert minggu kelima Talk to My Manager musim kedua. Dia menyampaikan lagu Ku Mohon Nyanyian Datuk Sheila Majid yang dekat dengan perjalanan hidupnya. Persembahan tersebut menerima tepukan gemuruh dan pujian juri Datuk AC Mizal yang melihat potensi besar padanya. Adrian menjelaskan lagu itu sudah lama dirancang untuk dipersembahkan sebelum dia menarik diri daripada pertandingan atas faktor kesihatan. Dia membuat persiapan selama seminggu bersama guru vokal Cikgu Syafi. Dalam perkembangan kesihatan, dia didiagnosis kanser tulang pada Februari, namun bersyukur penyakit itu tidak merebak walaupun mengalami bengkak kaki dan pergerakan terhad. Keputusan menarik diri dibuat sendiri demi kebaikan dirinya.